Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emery's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi dessert yang sedap iaitu jeli tembikai laici. Sediakan satu bungkus Nutri-Gel yang perisa laici, kemudian masukkan ke dalam periuk ataupun kuali. Masukkan juga sedikit gula, lebih kurang 1/3 cawan gula. Kalau tak suka manis boleh kurangkan gula. Kemudian masak agar-agar jeli ni bersama dengan 400 ml air, tapi saya lebihkan jadi 500 ml. Kita masak air jeli ni dengan api yang sederhana. Sambil tu kena kacau jugalah untuk nak elakkan dia jadi berketul bahagian bawah tu. Nak masak air jeli ni sekejap je, lebih kurang 10 minit macam tu. Ni dah mendidih dan bila buih halus bahagian tepi tu dah pun hilang. Kita tutup api, kemudian sejukkan seketika. Nak senang masukkan ke dalam jug supaya senang untuk kita bahagikan kepada 3 bahagian nanti. Satu bahagian ni lebih kurang 150 ml. Masukkan ke dalam jug kecil. Titiskan sedikit berwarna hijau, kemudian kacau rata. Sediakan bekas puding sebanyak 6 biji, kemudian tuangkan sedikit demi sedikit sehingga semuanya habis adunan hijau tadi. Kita sejukkan lebih kurang 10 minit macam tu. Sambil tu dah boleh rendam biji selasih dengan air panas. Biji selasih ni kita kena rendam dengan air panas supaya dia akan jadi kembang. Kalau rendam dengan air sejuk tu lambat kembang. Sediakan untuk bahagian kedua yang warna putih. Masukkan 150 ml air jeli tadi, kemudian masukkan sedikit susu cair dan kacau rata. Pastikan bahagian hijau ni dah pun betul-betul set. Barulah masukkan yang bahagian kedua yang susu tadi tu. Kalau yang bahagian pertama ni dia masih lagi lembek, kalau kita masukkan dia akan jadi bercampur. Masukkan sehingga habis adunan susu ni. Sejukkan lagi lebih kurang 10 minit. Kemudian kita sediakan untuk yang warna merah pula. Masukkan 1 sudu sirap ros dan juga biji selasih yang telah direndam tadi. Kita kacau rata, tapi kalau warna dia tu masih lagi tak berapa merah, masukkan lagi sedikit berwarna merah supaya dia akan jadi warna merah yang menyala. Kita kacau rata, kemudian bolehlah tuangkan ke dalam cup tadi. Pastikan yang adunan putih tu dah betul-betul set, barulah tuangkan yang adunan merah ni. Kita tuangkan sehingga habis. Senang je kan nak buat jeli tembikai laici ni, dan modal dia pun tak banyak. Dah siap isi tu, kita sejukkan dulu bawah kipas lebih kurang setengah jam macam tu. Bila dah set tu barulah masukkan ke dalam peti ais. Ni dia jeli laici tembikai tadi dah pun sejuk sepenuhnya. Dia punya tekstur tu memang sangat lembut dan kesemua bahagian tu dia tak bercampur. Dan rasa dia pun sangat sedap, rasa laici sirap ros. Itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.